Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Work Kalish. Selamat datang ke dalam YouTube channel Work Kalish. Dan hari ini aku akan bermain satu game yang berjudul Grow Garden dalam game Roblox. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk menantikan apa yang kita nak buat dalam kebun ini. Jadi jom kita main. Punya kata loading punya tempat. Okay, so ni kata private servers are free for everyone. Sini kita ada leaderboard juga. Kita ada leaderboard. Oh my, 30.7 billion shekels. Shekels ni apa? Aku lupa dah. Ya, sini kata boleh skip, tak boleh berlaku. Biar dia load dulu supaya senang kita nak. Tak adalah lag sangat. Jadi kita main dulu, tengok apa yang ada. Okay, press any key, tekan sajalah. Alright. So kat sini tak ada apa-apa. Okay, ini kita punya garden kita. Aku ada 20 shekels sekarang ni. Ni dia kena bayar Robux untuk menumbuhkan diorang semua. Okay, terus sekarang ni aku nak onkan navigation dulu. Ada aku tak on kan. Okay. Jadi sekarang ni kita kena buat apa dulu ni? Aku dah lupa dah. So kita ada shovel. Dia kata untuk destroy plant, untuk remove lah. Jadi kat sini kita ada dua kedai. Kita ada seed shop dengan juga sell stuff. Jadi kita beli dulu seed. Tekan E. Here ada seed. Kita ada carrot seed. Aku ada biji benih. Seed tu biji benih. Carrot seed, strawberry seed, blueberry seed, orange tulip. Banyaknya. Boleh mahal apa? Tak ada lagi. Jadi kita boleh beli sekarang ni. Kita ada 10 ni apa nak tahu lah, $10. Dan kita ada 8 stok tinggal, 4 stok tinggal. Jadi kita beli yang murah dulu. Carrot dulu kita beli. Okay, kita ada carrot seed yang pertama. Jom kita tengok ada apa, kita boleh tanam apa kat sini. Okay, tekan dan kita tanam. Kita dapat achievement badge. Okay, kita dah tanam. Kita tunggu dia tumbuh sebanyak mungkin dan kita boleh collect dia punya apa, carrot punya apa tu buah. Okay, kita boleh beli lagi. Kita ada lagi 10. Kita beli satu lagi. Kita beli lagi satu. Here ada seed that in stock. Okay. Cukup lah. Okay, kita beli satu lagi. Kita beli dua itu sedih lah. Okay. Kita punya carrot dah matang sikit. Jadi kita tekan saja dan kita letak. Okay. Kat sini kita ada carrot moonlit. Okay. Ini garden ke apa benda ni, Mat? Ini dia dah macam punya besar je. Ya Allah. Okay, kita punya farm, kita punya garden, kita boleh beli seed kat sini. Dia terus teleport sell. Nak sell apa ni? Sell. Okay, anything to sell? I want to sell my a fruit in your garden mutate to moonlit. I want to sell this. How much is this worth? Okay, faham. Maksudnya dia kena collect daripada macam kita petik daripada pokok tu. Kita petik dan kita jual, kita dapat duit situ. So kita grow, kita boleh garden, kita petik, kita jual. Dia perniagaan. Faham? Pertanian salah. Perniagaan. Okay, ini kita punya carrot yang pertama. Tak salah aku. Carrot yang pertama, carrot yang kedua, moonlit juga. Okay, moonlit. Right? Kena kelak. 0.25 kg. Kita tengok berapa harga dia. Okay, bang. Stop. Okay, tengok how much is this worth. Berapa banyak. So value dia 36. Banyak. Sebab mutation dia, mutate dia. Boleh tanam lagi balik? Boleh tanam balik ke? Tak boleh. Dah ambil, dah collect, tak boleh ambil. Okay, kita jual dulu. Kita tengok berapa profit yang kita dapat daripada garden kita dah tanam. I want to sell my activity.
Okay, dapat $36. Good sell I think. Kita dapat juga 0.37 kilogram guys. Banyak Okay, tekan dulu. Mati lah. Tak nampak. Okay. Got anything to sell? Yes, I want to sell my inventory. $73. Jadi total profit aku dapat $109. Satu lagi tadi 0.25 semaan dalam $36 dan satu lagi 0.37 dapat 109. Jadi dia bersamaan dalam $73 tadi. Jadi kita boleh beli seed yang baru iaitu strawberry seed. Kita ada lagi 4 stok. Nah, ni tak lepas lah. Kita beli 2. Okay. Kita go satu-satu dulu. Kita tengok macam mana dia punya pertumbuhan tu, adakah cepat atau lambat. Dan kita tanam kat sini satu sebab senang. Okay. Aku nak jalan-jalan nak tengok apa yang diorang tanam dekat dalam diorang punya kebun. Kat sini tak ada apa-apa. Okay, ni tak ada apa-apa. Okay, yang your seed shop has been restocked. Okay. Ni kita ada lagi shop. Kita ada pack 8. Ada pack. Apa ya, mak 150,000. Kosmetik apa ni? Spur shop. Okay. Maksudnya kita nak macam design lah kita ni. Ni gear tau. Show me your gear shop. Okay, ini dia punya gear lah. Kita nak tanam ke apa ke, nak menambahkan lagi kualiti pertumbuhan pokok tu lah. Macam kita ada ayam dia keluarkan apa, dia makan, boleh mempercepatkan lambat ni. Dia ada 10 tahun. Ni aku lupa nama dia. Neko nama dia. Nama haiwan tu aku lupa. Nama haiwan. Ini pokok ke apa ni? Ini bukan pokok ni. Ini lain macam punya garden ni. Plots. Coconut. Patutlah panjang sangat. 21% growth dia. Dia punya kematangan punya ni. 21% kan? Okay, kita tengok harganya. Tak naik lagi. Okay, sebab strawberry ni dia perlukan kata apa, sedikit tak boleh collect lagi. Lama sikit strawberry ni. Sebab tu kita ada tekan shop juga. Ni kat sini kita boleh beli guna Robux I think. Aku dapat pack. Ya, dapat 100. Aku boleh beli lagi. Kali ni aku nak beli lagi kita ada 109 lagi. Jadi kita beli yang murah dulu. Aku beli dalam ni lah. Carrot 1 2 3 4 5. Aku beli 5. Kita tengok dia punya hasil carrot punya tempat. Okay, kita pandang sana ni. 1 2 2. Aku beli 5. 1 2 3. Okay. Okay, cepat lah dia punya penumbuhan tu buat dia terus naik. Strawberry ni lama sikit. Sebab nak hasilkan buah strawberry tu payah. Memang realistik lah game ni. So kat sini kita boleh teleport dekat tempat kita, tempat shop punya seed, biji benih, garden, iaitu kebun kita, kebun tu, dan tempat jual lah. Kat sini kita ada our jiran kita. Apa ni? Strawberry. Ni sejak di sini aku tomato. Kedek ke? Tak boleh. Baru nak collect. Kita ada blueberry, kita ada ni apa ni? Ni apa haiwan apa ni? Ni tak nak. Which is tu lah pack dia. Pack kat situ. Apa yang tu ni? Ni ada event. Next night event 46 minit. Event apa? Semahal dulu. Game ni pun aku ada shackles apa ni? Shackles 59 shackles yang telah aku tanam. Aku boleh collect. Okay, kita collect strawberry, kita collect lagi. Patutlah. Collect. Banyaknya. Okay, kita nak collect lagi. Okay, kita tengok hasil profit untuk strawberry pula. Okay, satu strawberry aku ada iaitu 0.26 kg. Iaitu dengan satu lagi
Yang kedua, speed kedua 0.31, 0.40, 0.42 kg, 0.34 turun balik, 0.22, 0.34 kg dan 0.26 kg. Jadi mari kita lihat berapa banyak total pendapatan yang kita dapat daripada hasil tanaman kita. Okay. Sekejap. I want to sell my inventory. $152 aku dapat. Jadi total sekiranya campur dengan duit aku tadi bersamaan $211. Oh, strawberry ni boleh ikut balik. Oh, patutlah. Lambat. Tak biar besar kecil jangan pokok dia. Tak tahulah. So carrot pula aku nak collect. Okay. Dia semakin berat kita apa? Buah tersebut, sayur lah. Tak salah buah sayur. Dia akan lagi banyak worth it punya, lagi untung kita kalau dapat berat dia sebanyak contoh macam ni kan, sebab besar. Mestilah dia nak yang besar kan, nak jual. So 0.36 ni kita tengok berapa banyak yang dia dapat. Tengok how much is this worth. 34. Ni biasa je. Ah, 18. Okay. Jadi jom kita jual. I want to sell my inventory. 112. Jadi total semua aku dapat profit hari ini $323. Right guys. Aku rasa itu saja penerangan untuk dalam game ini. Tadi aku harap korang semua enjoy. Kalau korang nak aku main game ini lagi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Kepada korang yang masih baru, aku akan tunjukkan korang apa lagi game yang korang boleh main dekat dalam Game Roblox ataupun game lain dekat Play Store. Jadi itu saja. Selamat tinggal dan bye bye. Assalamualaikum. Peace.